Selalunya bila kita sembang pasal era penjajahan kan, kita selalu terbayang naratif yang sahala je. Kuasa besar datang dan terus ambil alih. Tapi realiti sejarah kita sebenarnya jauh lebih mendalam. Jom kita selami macam mana raja-raja Melayu kita dulu sebenarnya bermain satu perlawanan catur strategik yang sangat bijak untuk menyekat kemarahan Empire British. Ini bukan sekadar kisah tewas kat medan perang tau, tapi ini kisah perancangan, diplomasi dan kelangsungan identiti kita. Jadi, berbanding duduk diam je, raja-raja kita sebenarnya membina benteng pertahanan melalui 4 strategi utama ni. Tuntutan Durbar, strategi diplomasi, perisai undang-undang dan pemodenan pentadbiran. Okey, jom kita tengok tunjang pertama kita. Tuntutan melalui Durbar. Cuba bayangkan hidup di satu zaman di mana penduduk tempatan macam kita ni langsung tak ada suara dalam pentadbiran British. Kat sinilah Durbar main peranan penting. Pada bulan Julai 1987 kat Kuala Gangsa, Raja-Raja Melayu berhimpun besar-besaran. Pertemuan ini sangat ikonik sebab ia menandakan bermulanya satu era baru. Buat pertama kalinya, pemerintah Melayu kita secara aktif bergabung tenaga dan jadikan pentas ni sebagai jurubicara rasmi untuk pertahankan nasib rakyat. Kalau kita perhatikan garis masa ni, evolusi tuntutan diorang makin lama makin berani. Mula-mula, pada tahun 1903 kat Kuala Lumpur, Sultan Perak, Sultan Idris Murshidul Azam Shah berani mengkritik pemusatan kuasa Residen Jeneral British. Melompat ke tahun 1932 kat Pekan, yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan pula desak kuat supaya kuasa dikembalikan kepada raja-raja. Lepas tu, fokus beralih pada tahun 1937 dengan desakan peluang pekerjaan untuk orang Melayu. Dan kemuncaknya, menjelang 1939, ada cadangan untuk tubuhkan Kolej Perempuan Melayu. Bayangkan, dari isu politik ke ekonomi sampailah ke pemerkasaan wanita. Menyeluruh betul. Seterusnya, kita beralih ke strategi kedua, strategi berdiplomasi. Tuntutan beramai-ramai memang bagi impak, tapi kadang-kadang tekanan luar ni perlukan sentuhan peribadi. Dua pakar taktik yang sangat dihormati ni, Sultan Abu Bakar dari Johor dan Sultan Zainal Abidin ketiga dari Terengganu, memang sangat luar biasa kebijaksanaannya. Diorang guna pendekatan diplomasi yang berbeza, tapi sangat berkesan untuk menangkis tekanan luar, tanpa perlu tumpakan setitis darah pun. Yang buat benda ni lagi menarik adalah perbezaan taktik diorang. Johor main strategi jangka panjang di peringkat antarabangsa. Sultan Abu Bakar siap berlayar ke England dan dengan jeniusnya, baginda tubuhkan lembaga penasihat Johor terus kat London. Tujuannya untuk mengimbangi tekanan dari gubernur kat Singapura. Terengganu pula di bawah Sultan Zainal Abidin III ambil pendekatan berbeza. Baginda fokus pada rundingan yang sangat tegas, memastikan Aden British kat Terengganu tu langsung tak ada sebarang kuasa pentadbiran. Dua taktik berbeza, matlamat yang sama. Masuk strategi ketiga pula, perisai undang-undang tubuh kerajaan. Raja-Raja Melayu tahu, langkah pencegahan secara bertulis ni adalah senjata yang paling ampuh. Diorang pun menggubal undang-undang tubuh kerajaan untuk potong cita-cita British tu. Walaupun digubal pada waktu yang berbeza, Johor pada tahun 1895 dan Terengganu pada tahun 1911, kedua-duanya berkongsi satu matlamat mutlak. Masing-masing tegas melarang sekeras-kerasnya mana-mana sultan daripada menyerahkan negeri kepada kuasa asing. Contoh paling padu ada dalam Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu 1911 ni. Fasal dalam dokumen ni bukan biasa-biasa beraninya tau. Ia dengan jelas mengisytiharkan yang mana-mana sultan yang cuba menyerahkan negeri Terengganu kepada kuasa asing secara automatik akan terbatal kelayakannya dan mesti turun tak atas serta-merta. Ini betul-betul satu kunci mangga perundangan yang menghalang British dari memperdayakan pemerintah. Dan strategi kita yang keempat, pemodenan sebagai perisai menyekat kuasa asing. Selalunya bila kita sebut pemodenan, kita fikir pasal naik taraf kemudahan kan? Tapi dalam konteks ni, pemodenan tu sebenarnya adalah satu senjata pertahanan. Pihak British ni selalu sangat guna alasan pentadbiran tempatan yang lemah sebagai tiket untuk campur tangan. Jadi, untuk tutup terus ruang alasan ni, Sultan Abu Bakar dan Sultan Zainal Abidin III agresif membina birokrasi moden. Diorang wujudkan pejabat perbendaharaan, keadilan, sehinggalah ke pasukan polis dan tentera. Bila sistem dah efisien, British pun tak boleh nak cakap banyak lah. Okey, jom kita tengok sejauh mana keberkesanan semua strategi ni. Jawapannya sangat berkesan. Langkah-langkah drastik ni ternyata berjaya melawan asakan empayar yang besar tu. Strategi cemerlang ni berjaya melengahkan kemarahan British selama berdekad-dekad lamanya. Bayangkan, Johor hanya terima penasihat am pada tahun 1914. Itu pun selepas kemangkatan Sultan Abu Bakar. Terengganu lagi hebat, bertahan sampai tahun 1919, menjadikannya negeri Melayu terakhir kat Semenanjung yang terpaksa terima penasihat British. Bukti nyata yang kebijaksanaan mendahului kekuatan.
Memang menakjubkan bila kita kaji balik macam mana catur perancangan tokoh-tokoh terdahulu berjaya membentuk kelangsungan sesebuah negeri. Jadi sebelum kita tamatkan penerangan ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Apabila anda melihat sistem birokrasi dan struktur pentadbiran yang kita nikmati hari ini, adakah ia sebenarnya cerminan langsung daripada kebijaksanaan raja-raja kita pada masa lalu? Fikir-fikirkanlah. Teruslah kekal ingin tahu dan terima kasih sebab sudi luangkan masa bersama saya hari ini.